tak boleh nak buat sungguh-sungguh, jangan mimpi SPM nak buat sungguh-sungguh. Terapkan nilai. Nilai apa sebab? Tadi saya tak angkat tangan, angkat satu tangan. Antara pertama ialah beri lebih baik. Beri lebih baik. Dalam hidup kita, kalau nak berjaya, belajar untuk beri lebih baik. Jadi kalau kata benda ni tak boleh nak buat, simple je. Benda angkat tangan pun kalau kita boleh beri lebih baik, susah lah. Tulis perkataan juga. How you do anything is how you do everything. Tulis perkataan ni. How you do anything is how you do everything. Ini antara, kalau budak tu memang tahap, memang tak dengar cakap, memang tak nak angkat ke apa, saya akan guna, inilah cara menarik saya guna how you do anything is how you do everything. Apa maksudnya? Bagaimana kita lakukan sesuatu perkara adalah bagaimana kita lakukan segala perkara. Kalau angkat tangan pun tak boleh buat sungguh-sungguh, jangan mimpi nak buat benda lain sungguh-sungguh. Kalau angkat tangan pun tak boleh nak buat sungguh-sungguh, jangan mimpi SPM nak buat sungguh-sungguh. Ni lah. Kita dah belum bebel. Tak tu je, tak bebel. Huraikan, penghuraian. Penghuraian tu je. Okay, how you do anything is how you do everything. Kita tengok kawan sebelah kita jenis yang macam mana. Dia boleh naik sikit lah. Okay, kita test sama-sama. Selamat pagi. Lambat, pantas lagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Dua tangan. Dua tangan. Okay, sebab itu kita kena fokus. Itu nilai ketiga saya akan masuk. Kalau ada lagi yang tak, sebab saya ni macam kadang-kadang bila buat training ni profesional sikit. Kadang-kadang kita nak semua orang ikut kita.